Ayah aku usahakan. Baik aku simpan. Ada duit mestilah belanja. Buat apa nak simpan? Kenalah simpan. Untuk masa susah. Biarlah. Aku nak belanja juga. Tak boleh, kena simpan. Teki dinosaur. Boleh cerita ke? Boleh, Jarjit. Marvelous! Yeay! Cikgu nak kamu bercerita secara berpasangan. Faham? Faham, cikgu. Aku pun derma juga. Tapi mesti RM10 ke atas. Tak pernah kurang. Patutlah kau sentiasa ada duit. Murah hati. Tahu tak apa? Kalau Sama. Maknanya, rumah Opah Upin dan Ipin adalah rumah tradisional. Sama dengan rumah tradisional yang kita belajar pada hari ini. Bertanggungjawab. Benda macam ni harus dilupuskan dengan cermat. Kenapa pula? Yelah, tengok sepihan yang pecah ni. Tajam. Bahaya kalau terkena orang yang lalu lalang. Yang datang hendak memancing. siap. Makan. Wah, seronok ah. Aku rasa nak belilah tanah belakang rumah aku tu. Wah, banyak duit tu dalang. Mana boleh? Bahaya tu. Betul. Nenek aku kata, kalau main api nanti hangus. Terbakar. Betul tu. Bila ada kebakaran, kita mesti tahu. Pertama, apa perlu... Fikiran yang sama. Dengar bunyi aku pula. Memang lain. Tak sedap. Ya ke? Baru tahu. Bagi tahu kawan-kawan. Biar semua tahu. Ipin, ni. Jom. Kit kena langgar tadi. Aduh. Hati-hati. Tuhan suruh supaya kita tahu macam mana rasanya orang yang kelaparan. Tapi Opah, kita kan kecil lagi. Yelah, kecil-kecil lah kena belajar puasa. Oi, ingat. Kalau tak ada gas, makan tengah hari pun tak ada tau. Yelah. Rasalah. Sedap. Sedap kan? Resepi kuih ni Ros yang buat sendiri. Wah, pandai akak. Boleh jual ni. Memang itu rancangan akak bulan puasa ni. Dapat kat surau tadi. Jom makan. Besok dah tak boleh makan siang-siang. Yeay! Makan! Kau ni Fizi. Bacalah doa makan dulu. Aku rasa nak belilah tanah belakang rumah aku tu. Wah, banyak duit tu dalang. Beli tu tanah apa buat? Nak buat rumah untuk anak aku. Dia lah yang bayar nanti. Aku mana ada duit. Okey, senyum. Perut tu. Simpan. Diamlah. Banyak bising ni budak-budak. 1, 2, mula. Hai. Doktor Mei yang cantik. Ayo masuk. Jangan takut. Bila ada doktor kat sini? Upin. Mari masuk. Tenang. Pagi-pagi dah bangun kemas katil. Tak payah disuruh. Ada minum susu? Mestilah ada. 1 hari 2 kali. Sekali waktu pagi sebelum pergi sekolah. Dan Opah dah makan habis. alah. Sampai hati Opah. Sekarang kita orang nak makan apa? Aiskrim dah tak ada. Aku pergi bandar rumah Tok sebelah daddy aku. Diorang sekeluarga yang buat sambutan hari jadi aku.
Meriah sangat. Siap ada badut. Siapa badut? Badut tu seorang penghibur.